Berhadapan dengan teknik pedang terhebat zaman itu, lelaki tersebut langsung tidak panik. Namun apa yang tidak disangkanya ialah Nameless melepaskan tenaga dalamannya sekali lagi. Pedang terbang itu sebenarnya meluncur lebih jauh ke hadapan. Lord Gutless serta-merta menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Dia menghancurkan pedang terbang itu dengan hanya satu tumpukan. Selepas mematahkan teknik pedang terhebat tersebut, dia terus mengisytiharkan dirinya sebagai manusia paling berkuasa yang masih hidup. Apa yang dia tidak tahu adalah ini, serangan tersebut hanya membawa 10% daripada kekuatan sebenar pedang itu. Jika Nameless tidak mengalami kecederaan parah, Lord Gutless pasti sudah terbunuh di tempat kejadian. Namun pada saat ini, Lord Gutless sangat angkuh. Nameless telah memberikan segala-galanya yang dia ada. Darah terus mengalir dari mulutnya. Tak kala dia hampir berputus asa, bantuan tiba tepat pada masanya. Dalam kekecohan itu, mereka menyelamatkan Nameless. Lord Gutless langsung tidak peduli kerana dia percaya tiada sesiapa lagi di dunia ini yang boleh menghalangnya. Selepas mereka melarikan diri, semua orang berasa sangat goyah. Jika Nameless yang paling kuat pun tidak mampu menghentikan Lord Gutless, apa lagi peluang yang ada buat mereka? Pada saat itu, Nameless pulih sedikit. Dia memberitahu yang lain bahawa masih ada seorang lagi di dunia ini yang mampu berhadapan dengan Lord Gutless dalam pertarungan terakhir. Lelaki itu ialah Lord Wicked yang bersembunyi jauh di dalam pergunungan.